Wajib tak qada semayang? 4 mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hanbali. Ini muktamad wajib qada semayang. Semayang sikit pun wajib qada, semayang 20 tahun pun wajib qada. Tinggal sengaja pun wajib qada, tinggal tak sengaja pun wajib qada. Muncul satu kumpulan, dia pergi ambil pendapat zahiri, ambil pendapat terpencil, kadang-kadang pendapat hak seorang, dua orang ulama ni. Dia bagi tahu pula kepada masyarakat bahawa kita ni banyak tersilap ikut ulama-ulama yang tak ikut salaf. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa maksud qada? Qada ni ialah kita kerjakan ibadat solat tu ataupun apa-apa ibadat sesudah keluar waktu. Seperti kita ambil contoh semayang, mengerjakan solat Zuhur setelah keluar waktu kerana terdapat keuzuran-keuzuran yang tertentu. Siapa yang tinggal semayang secara sengaja wajib qada dan berdosa dan wajib taubat. Kalau Allah Taala terima taubat dia, tak berdosa. Adapun orang yang terlepas waktu semayang sebab lena tidak berdosa, tetap wajib qada.